Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Pada hari ini saya ingin berkongsi tentang Plan B, menjana pendapatan sampingan tanpa berhenti kerja. Apa akan jadi kalau satu hari nanti kerja anda tak cukup, atau lebih teruk, anda kehilangannya? Masalah yang biasa dialami. Ramai orang bergantung kepada satu sumber pendapatan. Tapi dalam dunia hari ini, itu sangat berisiko. Kos hidup semakin tinggi dan tiada kerja yang benar-benar terjamin. Penyelesaian dan manfaat. Tuan-tuan dan puan, Plan B yang bijak boleh memberi anda kestabilan keuangan, kebebasan dan lebih banyak pilihan. Yang kedua, ia tentang membina pendapatan tambahan tanpa perlu berhenti kerja. Yang ketiga, dengan peluang yang betul, anda boleh mula kecil-kecilan, belajar dan berkembang. Tak perlu modal besar, tak perlu berisiko tinggi. Tuan-tuan dan puan. Contoh, ada yang buat freelance, ada yang melabur dan ada yang menyertai model perniagaan yang terbukti berkesan seperti network marketing. Dengan sistem yang betul, orang yang sibuk pun boleh bina pendapatan sampingan yang kukuh. Jadi soalannya, anda ada plan B? Jika belum, sekarang masa yang tepat untuk fikirkan satu. Jika anda serius nak cari pendapatan tambahan dan bina masa depan yang lebih selamat, jom kita bincang. Komen, like dan share. Terima kasih.